Hai, aku Aldrich. Ya, selamat datang ke Gai Channel tu. Jadi keser itu tahun baru tahun 2020 tu kami hari Evans Record dekat agak utai something new lah daripada aku udah menguji utai baru lagi kali tu ya. Setelah itu aku dekat main kira bakal memperkenalkan Siti gitar akustik alaf baru, alaf AI korang okey. Nemu kita gitar akustik gitar akustik macam biasa. Itu ialah brand Enya Nova ya. Enya Nova tu ya macam gitar akustik tapi ya okay biasa-biasa ampun, okay calang-calang ampun. Ya bisik keunikan itu sendiri pernah tak? Bakal kita mendak bisik 3 butang itu TC ya. Tok nada tok aku. Tok ndak. Jadi nama guna function 3 butang tu Siti tu kena on effect. Kalau ni ingat effect bagi gitar akustik, okey kena speaker nak ya direct ari gitar tu empu. Percaya tak tak? Ya, nak cakap kita mesti kita nak cakap kan. Okey. Contoh ya, kun masang bunyi efek ya. Tu tanpa bunyi efek. Tu bunyi efek. Sedengarnya kita mesti kita dengar. So, why laban dalam tu bisik speaker. Mesti mendak dalamnya biar bisik speaker mic And then plus tu bisik charging yang empu. Charging kena charging telefon. Mesti mendak ya? Ya, mesti mendak. Ada nampak? Yeah. Ini kita dengar. Gitar tu charging dia nak power bank pun boleh ya. Kena charging speaker. Ya okey kena bateri okey. Ni bukan plug in lagi soket ke apa semua. Jadi Aldrich dekat main salah satu lagu dari album Heaven's Nation. Iya. Jadi nyak tadi
kena berkini bunyi Enya Nova tu, okey. By the way, nanti kita akan ni kita akan boleh gitar tu, kita boleh habak serata menua Sarawak ke bisik kedai bernama Zoso Music Center, ya. Dia tu bak Bintulu, Zoso Music Center Bintulu. Kita boleh ke Enya Nova tu bagi kita ke baru aja ke berjinak-jinak bak kenapa dah gitar akustik ke bisik speaker badan untuk kena USB belakang tu, ya. Okey, anda nak ingat, ya. Kita tahu melawak dengan Zoso Music Store Bintulu. Ba ini kita nyebut. Kenapa apa nama tempat tu? Zoso. Area tu? Ibrako Town Square. Ibrako Town Square. Sebenarnya asyikirian sepiak tu Ibrako. Nyen asyikirian tu Ibrako. But di sini nyen coffee court ya bisa register and everything else. Okay, kedai Cina bujung tu ke bisa jual ke. Okay. Alright, by the way, see ya when I see ya. Till next time.